disambung semula kepada ungkapan ayuh, mari berjuang. Pertama, fakta yang harus difikirkan oleh setiap yang bernama orang Melayu ialah bahawa Melayu dan Bumiputera merupakan populasi ataupun penduduk yang terbesar di Malaysia pada hari ini, khususnya di Semenanjung Tanah Melayu yang dulunya disebut sebagai Melaya oleh Inggeris, tetapi sekarang orang Melayu sudah melupakannya. Hal yang nak ditekankan ialah apabila ada bangsa majoriti di negaranya, maka bangsa majoriti itu perlu menanam dalam jiwanya bahawa kumpulannya lah, yakni populasinya lah yang mempunyai kata putus dalam memungut suara ramai, yakni demokrasi. Oleh yang demikian, sama ada seseorang itu atau seseorang pemimpin itu berada dalam UMNO, Bersatu, atau dalam Parti PAS atau yang lain-lain yang majoritinya Parti Melayu, harus terasa sekiranya cantuman tenaga sekutu itu tidak disatukan, maka orang lain akan mengambil peranan dan juga kuasa yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia itu sendiri.